Selamat datang di Mahkamah Syariah Aceh. Berikut kami sampaikan informasi data perkara pada Mahkamah Syariah Aceh. Total perkara perdata yang diterima dari Mahkamah Syariah se-Aceh dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 berjumlah 10.946 perkara. Dengan total perkara tertinggi 1.207 perkara berasal dari Mahkamah Syariah Lok Sukon dan yang terendah berasal dari Mahkamah Syariah Sabang dengan total perkara 99 perkara. Total perkara perdata yang diputus dari Mahkamah Syariah se-Aceh dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 sebanyak 10.189 perkara. Dengan total perkara tertinggi 1.149 perkara berasal dari Mahkamah Syariah Lok Sukon dan yang terendah berasal dari Mahkamah Syariah Sabang dengan total perkara 98 perkara. 5 jenis perkara perdata tertinggi sewilayah Mahkamah Syariah Aceh yang diterima dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2022 adalah 1. Cerai gugat yang berjumlah 4.669 perkara. 2. Isbat nikah yang berjumlah 2.565 perkara. 3. Cerai talak yang berjumlah 1.470 perkara. 4. Penetapan ahli waris yang berjumlah 1.005 perkara dan 5. Dispensasi kawin yang berjumlah 680 perkara. 5 jenis perkara perdata tertinggi sewilayah Mahkamah Syariah Aceh yang diputus dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2022 adalah 1. Cerai gugat yang berjumlah 3.903 perkara. 2. Isbat nikah yang berjumlah 2.094 perkara. 3. Cerai talak yang berjumlah 1.172 perkara. 4. Penetapan ahli waris yang berjumlah 819 perkara dan 5. Dispensasi kawin yang berjumlah 594 perkara. Faktor-faktor terjadinya perceraian sewilayah Mahkamah Syariah Aceh dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2022. Faktor tertinggi terjadinya perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai 4.007 perkara, meninggalkan salah satu pihak 598 perkara, faktor ekonomi sebanyak 223 perkara, faktor KDRT sebanyak 73 perkara, dihukum penjara sebanyak 66 perkara, faktor poligami sebanyak 26 perkara, faktor cacat tubuh sebanyak 20 perkara, faktor perjudian sebanyak 19 perkara, faktor kawin paksa sebanyak 18 perkara, madat sebanyak 15 perkara, mabuk sebanyak 4 perkara, murtad sebanyak 2 perkara, zina sebanyak 1 perkara dan faktor lain-lain sebanyak 3 perkara. Berikut merupakan penyelesaian perkara perdata tingkat banding dari tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan rincian, pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 111 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 111 perkara. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 142 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 142 perkara. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima sebanyak 106 perkara, perkara yang diputus sebanyak 96 perkara dan sisa perkara akhir bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan September berjumlah 10 perkara. Penyelesaian perkara perdata pada Mahkamah Syariah tingkat pertama se-Aceh dari tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan rincian, pada tahun 2020, sisa perkara tahun lalu sebanyak 387 perkara, jumlah perkara yang diterima sebanyak 12.696 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 12.817 perkara dan sisa perkara di akhir bulan sebanyak 266 perkara. Pada tahun 2021, sisa perkara tahun lalu sebanyak 265 perkara, jumlah perkara yang diterima sebanyak 13.551 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 13.476 perkara dan sisa perkara akhir bulan sebanyak 190 perkara. Pada tahun 2022,
Sisa perkara tahun lalu sebanyak 190 perkara, perkara diterima sebanyak 10.946 perkara, perkara diputus sebanyak 10.189 perkara dan sisa perkara akhir bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan September berjumlah 947 perkara. Jenis perkara jinayat dengan pelaku anak sewilayah Aceh dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2022 dengan jumlah tertinggi adalah pemerkosaan sebanyak 17 perkara dan pelecehan seksual sebanyak 2 perkara. Jenis perkara jinayat dengan pelaku dewasa sewilayah Aceh dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan jumlah tertinggi adalah pemerkosaan sebanyak 90 perkara, maisir 65 perkara, pelecehan seksual 41 perkara, zina 17 perkara, ikhtilat 12 perkara, khamar 9 perkara, halwat 6 perkara, dan liwat 2 perkara. Berikut merupakan penyelesaian perkara jinayat tingkat banding dari tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan rincian, pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima sebanyak 29 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 29 perkara. Pada tahun 2021 jumlah perkara yang diterima sebanyak 46 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 46 perkara. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima sebanyak 36 perkara, perkara yang diputus sebanyak 36 perkara. Penyelesaian perkara jinayah pada Mahkamah Syariah tingkat pertama se-Aceh dari tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022 dengan rincian, pada tahun 2020, sisa perkara tahun lalu sebanyak 7 perkara, jumlah perkara yang diterima sebanyak 274 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 268 perkara dan sisa perkara di akhir bulan sebanyak 13 perkara. Pada tahun 2021, sisa perkara tahun lalu sebanyak 13 perkara, jumlah perkara yang diterima sebanyak 480 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 474 perkara dan sisa perkara akhir bulan sebanyak 19 perkara. Pada tahun 2022, sisa perkara tahun lalu sebanyak 19 perkara, jumlah perkara yang diterima sebanyak 301 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 261 perkara dan sisa perkara akhir bulan sebanyak 59 perkara. Demikian data perkara perdata dan jinayah Mahkamah Syariah Aceh. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi petugas PTSP Mahkamah Syariah Aceh.